Phoebe? Wah! Chef Cat sedang memasak untuk... Tidak, biskut untuk saya. Saya mau kek. Ia mudah walaupun untuk kucing. Miau, saya perlukan biskut biasa. Hancurkannya menjadi serbuk. Teruskan, letakkan ia dalam mangkuk kita. Dan sekarang, mari kita mula memasak. Kita perlukan sedikit gelatin dalam air mendidih, sedikit warna biru. Nampak? Beberapa titis sahaja sudah cukup. Tuang ke dalam acuan kita. Saya terganggu. Di sini datangnya perang. Saya sedang memancing. Lihat saya. Dan inilah ikan kita. Saya betul-betul ingin memakannya, tetapi saya letakkan ia dalam jeli. Lihatlah itu. Ia ternyata sempurna. Saya sudah buat kek juga. Tinggal untuk menghiasnya sahaja. Kami bengkame acuan lucinar dek berasuki coklat pelbagai warna ke dalamnya. Sekarang, letakkan api sedikit untuk mencairkan semuanya. Baiklah, tinggal angkat acuan ke atas. Dan lihat coklat tersebar di sekeliling kek. Luar biasa. Baiklah, sekarang kita boleh mula menghias. Saya akan gunakan marshmallow. Sedikit di sini dan sini. Dan sudah tentu pelangi. Marshmallow seperti awan dengan cara ini. Apa? Dan saya akan menghias kek saya dengan Nutella. Ia sangat lazat. Tuang semua Nutella ke atas kek. Lihat bagaimana ia mengalir. Dia suka benda ni. Apa pendapat Dan kamu? beberapa kucing kek merah jambu. Kakak saya. Adunan. Baiklah. Chef Cat, adakah anda yang lakukan ini? Saya? Bagaimana boleh saya? Baiklah, saya akan nyatakannya begini. Harap Wendy tidak perasan. Sedap. Saya mau mulakan dengan kek KitKat ini. Semua lapisan sangat manis. Apa? Tunggu sebentar. Tidak, saya tidak makan donat itu. Kek pelangi. Nyatakan apa? Saya Daruchka. Coklat. Hebat. Dan kek itu sendiri sangatlah sedap. Hebat. Saya suka kek ikan. Itu luar biasa. Mari coba jam ikan. Teruja. Dan kek itu. Saya tidak pernah mencoba ini sebelum ini. Wah, Sang Cat adalah pemenang. I really respect. Sandwich. Buatkan saya yang paling sedap di dunia. Chef? Ayah, apa yang ayah buat? Saya perlu mangkuk untuk sandwich saya. Lihat itu. Seterusnya, sedikit makanan kucing dalam tin. Itu menakjubkan. Ini dia. Baiklah, saya belum selesai lagi. Mari ambil sedikit ham. Dan saya sedang memotong bahan-bahan untuk sandwich. Kita perlukan keju sekarang. Luar biasa. Mengumpul semuanya. Dan voila. Saya tak boleh buka es krim ini. Chef Jeff, boleh bantu saya? Tidak. Itu hebat. Sudah hebat. Ini saya? Saya perlu berterima kasih kepadanya untuk susu segar.
Terima kasih. Ia akan Sekarang jadi mari mula hebat. membuat sandwich. Yang ini. Sedikit ais krim dan waffle. Dan sirap coklat di atas. Mari taburkan dengan gula-gula juru rawat. Mereka ternyata sangat sedap. Bagaimana dengan Phoebe? Saya akan membuat sandwich tertinggi untuk Wendy. 1 lapisan roti bakar, sedikit keju, tomato. Ham salad. Sarung. Di mana ham saya? Saya pasti letakkan di situ. Baiklah. Teruskan. Tunggu. Apa? Di mana ham saya? Ini sangat pelik. Saya sedang memerhatikannya. Ham kegemaran saya. Saya akan... Aha, persetankan Saya kamu tahu. ini. Baiklah, teruskan. Mengumpul sandwich saya yang sempurna. Selesai? Wendy, awak boleh mencubanya. Wah, oh, ini untuk saya. Wah, saya tak pernah lihat sandwich sebesar ini. Dan sangat sedap. Oh, saya chef kucing. Ini comel. Ikan. Baiklah, mari coba yang ini. Ice cream strawberry kegemaran saya. Itu mengejutkan saya. Kamu pemenangnya, Abang. Betul? Tidak. Alay, semenang. Saya berusaha bersungguh-sungguh. Terima kasih banyak. Lihat ini. 1 koktail untuk saya. Saya mau ia manis dan lazat. Ia sangat mudah. Saya perlukan susu. Saya suka zosei dan campurkan semuanya. Oh, itu agak cepat. Wow! Sempurna. Tuangkan ke dalam cawan kita. Terima kasih. Dan layar cuci. Mana saya makan? Luar biasa. Selamat pagi dalamnya. Dan inilah straw kita. Saya akan membuat koktail daripada jus lemon semula jadi. Mari kita perah. Dan terus ke dalam shaker saya. Sekarang saya perlukan panta perisa anggur dan karamel perisa anggur yang meletup. Tuangkan semua bahan ke dalam shaker. Dan goncangkan. Anda betul. Saya rasa semua sudah siap. Tuangkan ke dalam gelas. Masukkan penyedut minuman. Dan hiaskan dengan lemon. Quentin, ayo. Anda kena memasak. Oh, saya ada idea yang sempurna. Saya tak perlu masak apa-apa. McDonald's akan buat untuk saya. Di mana ia... Apa itu? Adakah kamu seorang penghantar bigabu dari McDonald's? Terima kasih. Selamat tinggal, mimpi ngeri. Yuhu! Di sini koktail saya dengan sausage. Terima kasih. Itu menjijikan. Dan apa ada di sini? Apa? Aduh. Itu hebat. Saya suka sekali. Setinggal. Awak oke? Oh, terima kasih Wendy. Kami sayang kamu. Oh, saya mendapat Fanta yang paling kecil. Mandy memang lebih bertuah. Tetapi yang lebih bertuah ialah Britney. Dia mendapat bahagian gergasi. Bagus.
Ya, ini semua milik saya. Baiklah, saya akan mulakan. Di mana ia? Oh, ia sangat mudah untuk diminum. Baiklah, terima kasih. Adakah giliran saya? Yeay. Wah, ia sangat sejuk, tetapi sangat sedap. Itu menyegarkan. Brittany, pergi. Wah, saya sangat teruja. Wah, itu menakjubkan. Betul, gadis-gadis. Kami mahu lebih. Oh, saya tidak mahu makan kerepek pedas. Mereka menakutkan saya. Ya Tuhan, lihat sahaja kotak yang menakutkan ini. Itu akan menjadi perkara terakhir yang saya makan dalam hidup saya. Itu mengerikan. Oh, tidak. Tolong saya. Mandy, Anda patut mula dahulu. Ya Tuhan. Oh, saya sudah meremang bulu roma. Sebagian kecil tidak menakutkan langsung. Oh, itu sangat pedas. Jane, giliran awak. Giliran Brittany. Sekarang, awak. Sudah tentu. Bingo. Wow, tunggu sebentar. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Hey, semua. Hari ini, kita akan coba kerepek paling pedas di dunia. Saya persembahkan kepada Anda produk berbahaya ini. Baiklah, saya akan menjilatnya. Dan mulut saya sudah terasa terbakar. Tetapi saya masih bertahan. Tidak mengapa. Beraninya kamu. Kawan-kawan, pastikan untuk melanggan dan tekan loceng. Saya sekarang tercekik. Saya masih makan kerepek ini. Sakit, gadis-gadis. Apa yang akan terjadi? Saya tak tahan lagi. Selamat tinggal semua. Saya sangat perlukan air. Oh, tolonglah. Di mana air? Hanya ada satu jalan keluar yang mungkin. Saya berjaya. Busuk. Baiklah. Saya rasa saya perlu pergi. Hei, bagaimana dengan kerepek itu? Kamu perlu makan? Ayo buka. Wah! Oh Tuhan, ia sangat menakutkan. Ayo Brittany, kami percaya padamu. Terima kasih, saya rasa. Tapi saya sangat takut. Oh, ia membuat saya rasa mual. Ayo, Brittany, ayo. Satu lagi keping. Tak banyak yang tinggal. Pergi. Ya, Saya mula demam. Saya akan meletup. Pergi. Jangan risau. Kami akan bantu kamu. Menuang air. Lega rasanya. Terima kasih, gadis-gadis. Mentos ini sebesar jari saya. Baiklah, size sederhana. Hebat. Wow. Lihat bungkusan ini. Dan bahagian Jane sangat lucu. Lihat itu. Ya, ayos tahu. Summer Klinger begitu kecil. Tetapi sedap. Lazat. Rasa pudina sangat menyegarkan. Wah, siapa seterusnya? Wow, Brittany, giliran awak. Itu berita yang hebat. Saya sudah bersedia untuk makan. Saya dikamain semuanya sekaligus. Gigs ke untuk tikunya. Dan sebenarnya, show agen sejuk. Tetapi mari kita tiupkan gelembung. Saya kesejukan. Pelayan. Hello, chick. Mantel bulu dan penutup telinga yang cantik ini akan membantu awak. Oh, dan ini teh panas dengan lemon. Terima kasih banyak. Saya sudah panas. Kamu boleh pergi sekarang. Bagus. Mandy,
Auric, ay serisi giliran awak. Oh, yay, hori. Tapi supaya tidak kesejukan, saya akan bersiap dan berpakaian hangat. Begitulah. Gula-gula ini begitu keren dan besar. Wah, saya boleh menjilatnya seperti lollipop atau membalingnya seperti jongkang-jongket. Bagus. Bagus. Saya makan dengan senang hati. Hei, gadis-gadis. Bagaimana kamu suka gelembung saya? Wah, ya ampun. Kita sekarang mengalami musim sejuk yang sebenar. Oh, ya. Hei, main perang salji? Ia sangat seronok. Ia memang sangat seronok. Oh, Jane, ini untuk awak, kawan. Terima kasih. Perang salji. Wah, saya tidak pernah melihat botol Coke sekecil itu dalam hidup saya. Ia sangat lucu. Britney ada botol besar. Ya, betul. Apa? Saya tak percaya dengan mata saya. Ini adalah botol Coke terbesar di dunia. Mandy, kamu mulakan. Mari lihat. Gadis-gadis, tunggu sebentar. Ini bukan Coca-Cola biasa. Ia adalah jelly yang dibuat daripada Coke. Hebat. Oh, botol tersangkut di kerongkong saya. Tolong. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kerja yang bagus. Sekarang giliran saya. Jelly Coke ini akan menjadi luar biasa. Saya tahu itu. Hebat. Hebat. Saya tak boleh berhenti makan. Wah, saya pun nak itu. Oh, Tangan saya melekat pada botol ini. Apa ini? Saya tak dapat menanggalkan botol ini. Ia sangat melekit. Wah, saya akan betulkannya. ini tocang kamu. Sudah kembali ke tempatnya. Oh, iya. Giliran saya sekarang. Saya sangat teruja, tapi ia sangat keras. Saya tak boleh gerakkan langsung. Satu idea. Hello, tampan. Boleh bantu saya? Saya menunggu. Hello, sudah tentu. Hello, gadis-gadis. Hello, Tampan. Saya akan lakukan semuanya sekarang. Hai! Tidak, pergi Britney. Hello, hentikan ini. Hai, boleh tolong saya dengan botol ini? Tuangkan terus ke dalam mulut saya. Sedap. Sedap. Ini sangat enak. Awak sangat kotor. Terima kasih, handsome. Awak boleh pergi. Kita jumpa lagi nanti. Saya akan pergi mengejarnya. Tunggu, tidak donat yang comel. Saya suka. Saya juga gembira. Wow, ini gila. Saya sangat bertuah. Baiklah, mari kita mula. Tunggu, kita mula dengan saya. Donat saya begitu kecil, tetapi ia memang sedap. Sekarang, tiba giliran saya. Hei, saya yang seterusnya. Mari lihat. Oh, saya suka icing strawberry. Bagus. Anda bernasib baik. Jen, cepatlah. Saya boleh jilat jari saya sahaja. Boleh kongsi, tolong. Saya akan gembira untuk mendapatkan sedak ini. Baiklah, ambil ini. Hebat. Terima kasih. Akhirnya giliran saya. Baiklah, pertama sekali, saya akan potong diri saya sekeping besar donat yang besar ini. Wah, ia begitu cantik. Dan sangat lazat.
Saya boleh menikmatinya sepanjang hari. Sedap. Saya menyukainya. Mengambil masa yang lama. Dia akan makan kepingan yang begitu kecil. Serius? Oh, ia mengambil masa terlalu lama. Baiklah, John. Kita boleh bermain. Batu, kertas, gunting? Dan sekarang, mari kita main catur. Saya menang. Hah? Topeng? Macam ini? Baiklah. Dan kemudian saya beritahu dia, macam, bagaimana boleh jadi begitu? Maksud saya, kita kawan dan saya sangat mengantuk. Oh, ini bahagian terakhir saya. Selesai. Bagus! Syabas, Britney, awak telah habiskan donat awak. Oh, hebat. Kami buat kerja yang baik. Langgan saluran kami dan tekan loceng. Itu bagus. Terima kasih. Mari kita pilih apa yang akan kamu masak dulu. Oh, mari kita lihat apa yang ada di dalam. Hebat. Buatkan saya kek. Kamu semua boleh uruskan. Saya perlukan berti jagung, tetapi apa yang kamu fikirkan, Santa? Saya pun tak tahu. Saya perlu fikirkan. Oh, saya dah fikirkan. Apa berbatu apa sir? Oh, ini terima dari sini. Apa yang kamu bawa untuk kek? Wah, ini krim yang paling sedap. Terima kasih. Dan juga kek span. Dan juga coklat putih. Ya tuan, itu sahaja yang saya perlukan. Terima kasih kepada pembantu setia saya. Jumpa anda di Kutub Utara. Ho, ho, ho. Apa? Lain kali period modis pergi sa pari-pari. Baiklah saja sinterukim saya campur sa popcorn dan marshmallow puff dalam mangkuk. Campuran yang homogen harus diperoleh. Mari kita pasang kek picit krim ke atas kek span, kemudian letakkan lapisan kek span yang lain, dan ini perlu diulang beberapa kali. Hebat. Sekarang kita terus sudah dengan krim. Wah, ini di pokok Christmas hijau, tapi anda boleh berubah badan. Pita kedai bunga hijau yang cantik dari krim ke seluruh kek sempurna. Sekarang kita ceridai hampir saus dari pokok Christmas. Mai tambah taburan merah dan hijau. Wah, ya juga dan hebat. Ia ceridai dari pokok Christmas yang dihias. Sekarang kita membuat bintang daripada coklat putih di bahagian atas pokok Christmas kita. Ho, 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 ho. Miley, kemana kamu suka kek saya? Itu hebat, Santa. Kamu melakukan kerja yang baik dan saya memutuskan untuk membuat kek manusia salji. Lihat, saya sudah memasangnya dan saya akan menambah beberapa kepingan kelapa sekarang seolah-olah ia adalah salji. Akan ada lobak sebagai hidung. Baiklah, sekarang mari ambil coklat Santa. Ho, 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 ho. Wah, ya kelihatan betul-betul seperti saya. Saya perlu mengeluarkan semua pembungkusan dan merasai coklat itu. Saya suka. Ia sangat lazat. Apa? Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mahu berada di tempat coklat ini. Santa, apa yang awak cakap? Awak takut ia cuma M&M's di dalam. Ia akan membantu saya menambah semua butiran yang diperlukan. Lihat sendiri betapa hebatnya hasilnya. Sekarang mari ambil Oreo kecil. Mereka akan menjadi mata orang salji saya. Sedia. Ia sangat cantik, Miley. Kamu telah melakukan kerja yang baik. Chef, apa yang kamu hasilkan? Saya menghantar dalam tutbah hiasan. Kek itu sendiri berwarna merah. Kami membuat reban daripada gula-gula kenyal dan gula-gula tebu manis untuk hiasan. Dan siap. Selamat menjamu selera Jess. Wah, semua kek nampak hebat. Di mana saya patut mula? Oh, betul. Orang salji itu sangat menarik. Sangat sedap.
Ya, saya suka. Hidung ini diperbuat daripada apa? Oh, adakah ini lobak merah sebenar? Saya benci sayur-sayuran. Saya takkan makan lagi. Sekarang mari cuba hadiah manis ini. Wah, hebat. Ada kek coklat di dalamnya. Sangat sedap. Saya suka hadiah ini. Dan apa ini? Oh, ini adalah pokok Krismas yang lengkap. Betapa hebatnya. Saya buat mencobanya. Sangat sedap. Pokok Krismas itu sangat lazat. Saya telah memilih pemenangnya dan ia adalah Santa. Terima kasih, Jess. Kamu sentiasa dalam senarai gadis baik. Tahniah kepada saya. Oh, apa yang boleh kamu masak kali ini? Baiklah, saya sudah memilihnya. Apa yang ada dalam postcard ini? Oh, koko. Oh, saya perlukan sekarang. Oh, Koko, saya punya idea. Hanya perlukan 2 bahan, campur ke susu coklat dalam periuk. Kita perlu memanaskannya dan kacau. Istri saya sering membuatkan minuman ini untuk saya selepas malam yang sukar di tempat kerja. Tuangkan ke dalam gelas. Lihat betapa cantiknya. Kita perlu tambah sedikit ais. Saya akan buat beberapa keping salji. Itu sahaja. Sekarang kita letakkan dalam gelas. Oh, ia sangat sejuk seperti yang saya suka. Oh, Miley, apa yang kamu hasilkan? Terima kasih untuk marshmallow dan batang poki. Saya sudah tahu apa yang boleh saya buat daripadanya. Orang salji, lihat betapa comelnya. Oto saya sudah siap ya. Saja komposi coklat tuangkan tenis and ayuksan Maltesers and kokosip. And dessert karlis the gambors on it. There's like where you be pink star. Awi krim menjadi cocktail coklat mengsearch lazat, beras tunggal berkervosho, hias di smash krim putar, and lebih banyak lagi tentunya. Taburkan uduk kue taburan manis tahun baru. Sedia. Oh, sangat cantik. Hei, kemana perginya susu saya? Saya akan memerlukannya. Saya ada sebalang Nutella di sini yang tinggal sedikit sahaja. Tuangkan susu coklat ke dalam balang hingga penuh. Dan lihat, saya ada idea lucu. Saya letakkan KitKat pada gerudi. Hebat kan? Sempurna. Oh, wah, begitu sedap. Saya suka KitKat. Koktail saya sudah siap. Cepatlah beritahu saya siapa yang menang. Wah, itulah yang saya perlukan. Mari kita coba. I thought bila dengan jamin itu adalah koko dalam balang dengan Nutella. Luar biasa tetapi rasanya biasa. Baiklah, mari kita cuba sesuatu yang lain. Oh, ia adalah orang salji lagi yang dibuat daripada marshmallow dan koko. Bagus. Biar saya cuba. Lelaki salji marshmallow ini sedap. Oh, tetapi koko ini sangat sejuk. Tidak, saya tidak suka itu. Oh, dan apakah ini? Ia sangat cantik. Biar saya cuba. Sedap. Saya telah memutuskan chef menang. Oh ya, saya tidak ragu bahawa saya akan menang. Terima kasih, Jess. Anda telah melakukan kerja yang hebat. Postcard terakhir yang tinggal. Apa yang akan kamu masak sekarang? Betul-betul menarik. Oh, ya, saya mahu itu. Saya mahu kecauan. Mula segera. Ini hidangan istimewa saya. Dari kita rebat bersausan site relevant pop rocks vanilla indirect sa dalam peria abzos bercaramel menjadi cair and a water kisar kinabatingnya. Sekarang mari kita kembungkan belon. Itu sudah cukup. Celupkan dalam karamel. Hibudaya borgat harus diuturin caramel cek tugan na santa. Sudah baik sudah bantu gue, sudah tentu. Tidak masalah. I say di bayar suresan.
Ia delivery case to Santa. Ia surdari belon sumenci dari sphere caramel. Ia harus ambil kek cawan coklat, picit sedikit krim di atasnya, dan letakkan pokok Christmas manis, dan trim dengan bola caramel. Buka ripsel manik-manik dan tiar menjadi bol tahan beriang storyboard. Itu Grizzly Archer cantik dan pada sedap. Oh, kemana kicauan ini pergi? Saya perlukan satu. Saya harap anda tidak kisah, Chef. Saya telah mencipta hiasan yang cantik. Saya Vanny Skutu salah magic seluruh dunia pada Christmas. Tahu, baru saya buatlah Rudolph. Cuma jangan beritahu yang lain. Wah, ia kelihatan hebat, Santa. Boleh buat ice cream dalam kon waffle ini, tolong? Wah, saya tak pernah lihat benda seperti ini. Ternyata ia adalah ice cream. Oh, terima kasih. Ia sangat lazat. Kami letakkannya di atas kek cawan. Kami buat telinga, hidung, mata. Betapa indahnya. Jess, cubalah. Ayo. Hooray, kek cawan. Semuanya berbeza. Saya mahu mulakan dengan yang ini. Ia kelihatan seperti belon Christmas. Oh, tidak. Oh, lidah saya beku dalam karamel. Saya tidak mau mencobanya. Baiklah, bagaimana dengan yang ini? Oh, ia kelihatan seperti rusa. Tiada yang luar biasa. Tetapi agak sedap. Saya suka gabungan ini. Dan apa ini? Oh, betapa comelnya kek cawan ini. Dan gabungan ice cream dan kek cawan yang hebat. Sangat bagus. Sesiapa yang menciptanya pasti menang. Ia sangat lazat. Hooray, kemenangan milik saya. Dia suka idea saya. Sekarang semua orang ketawakan saya. Saya tak boleh pergi ke sekolah lagi. Saya memalukan. Ballerina cappuccino. Kenapa saya tak boleh jadi seperti semua rakan sekelas dalam rumah itu? Apa yang berlaku? Adakah awak benar-benar wujud? Bagaimana itu boleh jadi? Saya terkejut. Sudah tentu, sayangku. Kamu minta bantuan saya. Saya putuskan ini adalah masanya. Oh, betul. Saya akan gembira jika kamu bantu saya. Oh, tidak. Saya tersekat. Ups, maaf. Di mana kita patut mula? Mari kita tanggalkan pedangkap gigi Anda dahulu. Oh, mereka pasti tidak akan membuat kamu kelihatan cantik. Ini pemotong. Coba potong mulut. Sudah tentu, segera. Oh, player itu patah. Oh, jangan risau, Liv. Saya ada kawan, Assassin's Cappuccino. Dia pasti akan membantu kamu. Ayo, jangan takut. Bilah pisaunya sangat tajam sehingga ia akan menanggalkan pendakap gigi kamu dalam beberapa saat. Betul-betul? Wah, ia benar-benar berkesan. Saya sangat gembira. Sekarang saya boleh buang mereka dengan selamat dan juga gigi saya. Apa seterusnya? Kamu kelihatan jauh lebih baik. Budak-budak paling kacat di sekolah pasti akan jatuh cinta dengan kamu. Oh, lihat jerawat-jerawat itu. Itu belum benar. Saya perlukan ini. Tidak, Sewak tidak perlukan itu. Wak akan perlukan sesuatu yang lain. Lihat, ini adalah peranti baru saya. Baiklah, mari kita coba. Wah, lihat itu. Ia menghilangkan semua jerawat saya dengan segera. Hebat. Tapi sekarang saya jadi merah. So in Warrior, moi si moi tiang sto boy Spanish and call it chuek Kirkworld Swissborg. Baiklah. Wah, hebat. Sekarang kulit saya jauh lebih baik. Awak betul. Sekarang mari kita tambah kacamata sebagai ganti cermin mata sempurna. Ya, listen daw. Maglugan ng cantik. Ramor, kursiri hal na birdie, Jerami, Rita Beto kan, ilgar balbusa, adraus to lipas, apa yang berlaku dengan rambut lokal, saya perlu panggil Gus Bambardiro. Issaquaros are sa spot, pantas, somewhat salur na ni ma'am, bambambini, busini, ayo Gus, bagus, lift, bareng, sekarang kita akan membuat topeng telur. Oh, baiklah. Size antara boxel. Moisture phone air ay your nose kabrevat sim and sikat. I refill topping for a brassy rainbow from Rilla for a minute. Gudin and a water from Bashma.
Baiklah, saya faham. Wah, hebat! Sekarang rambut saya menjadi sangat berhemat pada kata keringkan. Saya ada topi khas. Untuk ini, saya perlukan pengering rambut. Terima kasih. Sekarang kita hidupkan. Ini dia. Rasa hebat. Hebat! Dan tanggalkannya. Oh, wow. Lihat rambut saya. Ia sangat berkilat. Terima kasih. Baya, Samsung, dan Neto. Tenggelas untuk dibuat timur for total. Iwigan slayed notice. Oh, kamu betul. Mari kita lakukan itu. Itu bukan. Sayang, biar saya bantu, atau kamu akan merosakkan rambut kamu lagi. Ini dia. Sekarang Anda mempunyai tocang yang cantik. Wah, betul-betul menjadi hebat. Balerina cappuccino, saya mahu melukis kamu. Ayo, saya akan lakukannya sekarang. Lihat. Oh, yang cantik. Oh, yang ini pun bagus. Wow, Hawa sangat cantik. Sekarang potong dan lekatkan pada tocang baru saya. Saya tidak pernah secantik ini. Oh, betul tu, sayang. Itu nampak sempurna. Saya ada kejutan untuk awak. Satu kotak penuh alat solek. Hawa, semain dah jenar mesi solid sebilukin isang bari. Secara cencani, mula-mula kita guna asas dan span. Betul? Baiklah, biar saya ambil. Ini dia. Dan ini span. Picit asas ke atas span. Oh, lebih dan lebih. Oh, Liv, kamu langsung tak tahu cara memakai solekan. Biar saya ajar kamu. Pertama, mari kita buat asas yang licin. Oh, macam tu kan? Nah, baiklah. Biar saya sapukan. Wow, itu hebat. Sekarang mari kita sapukan sedikit pada muka Anda dan elakkan ia daripada berkilat. Baiklah. Bombardiro. Baiklah, kamu telah menggunakan terlalu banyak. Crocodile Bombardiro akan membantu kamu. Oh, terima kasih. Itu banyak perak. Apa seterusnya? Sekarang yang pergi suka favori pipe ini berpipe Yana. Ano yung pwedeng tricking tutorial? Betul ke? Saya sangat gembira. Pipi saya kelihatan begitu merah jambu. Mari kita kemaskan kening saya juga. Wah, saya kelihatan begitu cantik. Apa pendapat anda? Oh, bukan yang terbaik. Biar saya bantu awak. Awak perlu gunakan alat ini. Oh, baiklah. Adakah itu lebih baik sekarang? Ya, it's hair. Itu lebih baik. Sekarang ambil sudu nih. Kenapa saya perlukan ini? Andos on straner sa ada skater ito. Sure sa chavers pebring sa trozlet. Wah, itu hebat. Saya kelihatan sangat cantik. Ya, betul. Sekarang mari kita sapukan sedikit highlighter dan tambah sedikit kilauan. Wah, lihat itu. Saya suka. Saya benar-benar gembira. Sekarang Anda perlukan gincu. Pilih warna kegemaran Anda. Baiklah, saya rasa saya akan pilih yang merah jambu. Ano ka berda sa table? Sarim anong perkanti minawag ka rin kasama sa digna sa queen nervous and its topi cappuccino wado. Oh, saya suka. Terima kasih, Balerina Cappuccino. Cappuccino ballerina, saya juga boleh menari seperti awak. Biar saya tunjukkan. Lihat, adakah saya kelihatan seperti ballerina? Ups, oh saya akan jatuh. Oh, kepala saya berpusing. Saya terperangkap dalam langsir. Oh, sebenarnya langsir ini kelihatan hebat. Mari kita gunakan untuk pakaian saya. Biar saya potong lebihan itu begitu sahaja. Dan inilah dia. Biar saya pakai. Oleh, yakta picture dalam skirt merah jambu, dan malanasak skin veneer for tutu ballerina wears. Sekarang mari kita tambah sedikit hiasan padanya. Ya, nayang iwik Berlin. Dan semua ribbon ini nampak hebat dengan skirtnya. Sekarang cute perliwin corset yang cantik.
Wah, saya kelihatan ajaib. Dan itu lebih baik lagi. Terima kasih, balerina cappuccino. Pakaian ini adalah yang terbaik yang pernah saya ada. Saya pasti akan menari lebih baik daripada sebelum ini. Hebat. Ulangi selepas saya, sayang. Seperti ini sahaja. Baiklah. Ja, conspiracy was near zero direct. Cheers, girls, in Q Gaudis Engel. And girls, Jabers, in Lords, Timonic, Disgust. Kamu betul. Terima kasih, cappuccino ballerina. Kamu benar-benar membuat saya kelihatan cantik. Saya perlu pergi ke sekolah sekarang. Oh, ayo, hentikan. Oh, mereka seperti kanak-kanak kecil. Wah, itu jauh lebih baik. Tunggu, siapa itu? Wah, itu hebat. Adakah ini cappuccino ballerina? Ya Tuhan, itu dia. Tidak, sebenarnya ini Liv. Tetapi Anda boleh ambil sebanyak mana gambar saya yang Anda mahu. Adakah kita dalam cabaran? Hebat. Boleh saya mulakan dulu? Hooray! Apa yang kita ada di sini? Makanan bayi. Ia menjijikkan. Saya sudah bosan dengan ini. Bau busuk. Saya takkan makan. Jangan langgar peraturan. Mari makan. Baiklah, nampaknya saya perlu melakukannya. Okey, saya boleh lakukannya. Rana. Jamal. Frank. Kate. Where are it? Wah, banyaknya Twix. Saya nak makan semuanya. Sedap, sedap. Ia sungguh menakjubkan. Wow, saya suka. Hei, tolong kongsi. Tidak, ini milik saya. Dan kamu ada peti keselamatan sendiri. Saya kelang apa saja. Mesti ada sesuatu yang luar biasa di sini. Apa? Botol bayi? Baiklah, mari kita lihat bagaimana ia berfungsi. Puting ini jelas berlebihan. Hei, ia sakit. Dan saya akan ambil ini untuk diri saya. Dan dengan susu, ia akan jadi lebih baik. Wah, itu memang sempurna. Saya akan minum susu ini sampai habis. Saya suka. Oh, kamu pencuri. Saya hanya ada satu keping lagi. Mia, apa yang salah dengan kamu? Apa yang sedang berlaku? Oh, dia sudah jadi seperti bayi. Apa yang kita buat? Baiklah. Bayi, mari sini. Oh, ini tidak membantu. Ini mimpi ngeri. Apa yang kita buat? Saya rasa saya ada idea. Mari beri dia makanan saya. Ayo, sayang. Satu sudu untuk ibu. Itu gadis yang baik. Bagus. Oh, sesuatu sedang berlaku padanya lagi. Kamu sudah membesar lagi. Betapa cepatnya anak orang lain membesar ya. Stop! Hey, Sabbath Jordan, Sordom. Apa? Serius? Betapa mengerikan. Adakah ini ulat? Saya pasti tidak akan makan mereka. Baiklah, tidak. Ayuh makan. Ini pasti hari terburuk dalam hidup saya. Baiklah, saya rasa saya terpaksa. Ini lebih teruk daripada yang disangka. Betapa berantakannya. Itu sahaja. Saya sudah cuba. Tidak. Kita perlukan lebih lagi. Baiklah, betapa menjijikkan. Hey, you! Saya rasa nak muntah. Hampir semuanya. Sekarang giliran kamu. Baiklah. Milik saya adalah milik saya. Saya rasa saya ada sesuatu yang sedap. Ia adalah cincin. Kedua-duanya cantik dan bergaya. Tunggu sebentar. Nampaknya boleh dimakan. Sedapnya. Nampaknya. Baiklah. Hampir habis. Baiklah. Wah, sekarang giliran saya. Apa yang ada di sini? Adakah ini buku? Agak pelik.
Usia, nampaknya ia ajaib. Bagaimana ia berfungsi? Saya akan cuba membaca mantra ini. Sebagai contoh, yang ini. Pelik, tiada apa-apa. Susi, cermin mata awak, ia sempurna. Wah, ia berfungsi. Sekarang giliran saya. Ayo. Ya, cincin saya kembali. Hebat. Saya juga mau mencubanya. Kita, saya rasa pinggan awak penuh lagi. Apa? Oh, tidak. Saya tidak akan makan mereka lagi. Ayo, ayo. Selamat menjamu selera. Gadis, kita akan main batu, kertas, gunting. Saya menang. Tunggu, apa? Ikan mentah. Betapa menjijikkan. Baiklah. Saya akan cuba sepotong, saya rasa. Oh tidak, mimpi ngeri. Saya sudah cukup, saya tak tahan lagi. Susi, buka peti keselamatan awak. Baiklah, mari kita lihat your reader skaters wear Mr. sini lagi. Pada surf store yang bermenekar bring dari dalamnya. Apa seperti ini? Awak tak tahu? Tidak, saya tak tahu. Hai, Troyer Mia. Prias Peru Shirts ya. Saya Star Sabrina. Ini adalah biskut coklat. Wow. Betapa sedapnya. Ya. Dan ini semua milik saya. Menakjubkan. Nampaknya ada seseorang di dalam. Butang jenis apa ini? Oh tidak, ia hantu. Hei, dia mencuri biskut saya. Biscuit. Where's their mic? Say. Hei, hantu. Ini milik saya. Ayo, kembalikan. Saya ada idea. Hei, Encik Hantu. Ini biskut Anda. Nah, mari. Ke sini. Saya dalam perjalanan. Dapat awak. Sekarang awak takkan dapat keluar. Hei, mari kita masukkan dia semula ke dalam kotak. Idea yang bagus. Jom lakukannya. Hore, semuanya telah berjaya. Wear shocker ada mie. Mike ada mie yang paling murah. Britney ada mie Haribo Gamos. Mana dengan Jean? Tak boleh percaya. Mie emas. Lihat hidangan itu. Mike, apa itu? Apa yang kamu ketawakan? Itu mie. Gigi saya. Saya kehilangan gigi. Aduh, sakit. Oh, apa yang patut saya buat? Saya boleh buat mie. Kami letakkan mie kering di dalam pinggan dan mari kita cari air. Oh, hujan di luar. Kita boleh dapatkan sedikit air dalam pinggan. Tidak lama lagi, mie saya akan masak dan saya akan makan hidangan yang lazat. Wah, bagus. Mike, ini teruk. Kenapa awak fikir begitu? Sebenarnya ia sangat sedap. Baiklah, saya sudah selesai. Baiklah. Giliran saya. Mari kita makan mie marmalade, tetapi bukan dengan penyepit ini. Saya ada garpu elektrik. Ia akan menyala sendiri mie itu. Saya tidak akan berusaha untuk itu. Mari kita coba. Untuk apa butang ini? Oh, Mike, apa yang kamu lakukan? Semua mie terbang. Mike, saya diliputi gula-gula kerana awak. Ia sangat memalukan, Britney. Katakan dengar-dengar ia sedap. Aduh, hanya tinggal satu mie sahaja. Baiklah, ia memang sangat sedap. Sekarang sian shower. Saya beli tuala besar supaya gaun mereka mahal saya tidak kotor. Sekarang kita boleh cuba mie ini. Dengan penyepit emas saya sudah tentu. Betapa sedapnya. Sean sangat pelik. Tetapi sekurang-kurangnya saya boleh menikmati hidangan emas saya. Wah, keju emas hanya untuk saya. Betapa cantiknya.
Kenapa awak membaling tisu merata-rata? Awak akan dapat balasannya daripada saya. Barang kemas awak akan tertarik kepada magnet saya. Wah! Oh, rambut saya. Oh, tidak. Oh, lelaki. Ups, saya tidak mau dengan rambut, Jan. Yay! Whore! Ice cream! Ice cream SpongeBob! Saya ada yang paling mahal. Dan saya ada ice cream pelangi. Saya suka. Tunggu, saya akan mula. Saya nak tengok aiskrim saya. Tak nampak seperti pembungkusan tapi tak apa. Sedap. Saya betul-betul suka. Sedap. Yum, 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 yum. Tapi itu tidak cukup untuk saya. Britney, bolehkah awak berkongsi dengan saya? Apa? Jangan fikirkan pun. Ini ice cream saya. Keselamatan. Dia mahu mencuri ice cream saya. Singkirkan lelaki miskin ini, main cium. Ini sangat lazat. Saya suka. Nyam, nyam, nyam. Sedap. Baiklah, lepaskan saya. Luar biasa. Baiklah, saya hampir siap. Yum, yum. Oh, terima kasih atas bantuan. Baiklah. Saya tidak mencuba ais krim mahal itu kerana dia. Saya terasa hati. Dari kau, Sir. Sekarang giliran saya. Saya hanya referkan sudu untuk makan ice cream saya yang lazat dan mahal. Ia kelihatan luar biasa. Hindi tiada company terbaik yang sepiwai dalam hidup saya. Walaupun siapa saya nak tipu, hanya makan ice cream jenis ini setiap hari di kapal layar saya. Wah, ice cream adalah kelemahan saya. Saya boleh gali ice cream, Jane. Hey, Mike, ini milik saya. Ia terlalu mahal untuk awak. Hey! Oh, Sidi, ice cream saya rosak. Betapa sedapnya. Saya tak boleh berhenti makan. Ini seperti mimpi. Kawan-kawan, saya rasa nak muntah. Mimpi ngeri apa ini? Oh, betapa comelnya kek ini. Brittany, lihat saya punya. Itu mewah. Ini kek saya. Kenapa begitu? Ini milik saya. Milik awak ada di depan awak. Betapa kejamnya kamu. Saya rasa saya perlu hadapi mimpi ngeri ini. Oh, saya tak boleh. Oh, saya tahu. Butler. Saya sedia membantu, Cik. Anda perlu makan kek ini. Apa? Saya tidak akan diulangi diri saya. Dapat itu. Saya tak pernah lihat benda seperti itu. Betapa mengerikan. Sepatutnya kamu makan sendiri. Oh, keluar. Dan berhenti ketawa. Baiklah, sekarang giliran saya. Saya perlu potongkan diri saya sepotong. Oh, Wah, ia berwarna merah jambu, walaupun di dalam. Mari kita coba. Betapa sedapnya. Kawan-kawan, ia sangat bagus. Saya bersedia untuk telan lidah saya. Saya mahu makan sekeping lagi. Krim perisa strawberry. Bagus. Brittany, cepatlah. Saya benar-benar mahu mencuba saya. Mike, biar saya nikmati kek yang luar biasa ini. Oh, Brittany, ayo. Ya, saya tak akan habiskannya sangat segera. Kepingan terakhir. Hey Mike, awak merosakkan solekan saya. Sekarang giliran saya. Wah, ia sangat sedap. Saya tak pernah rasa apa-apa seperti ini dalam hidup saya. Saya bersedia untuk makan dengan tangan saya. Ini sangat sedap. Mike, kamu tiada adab. Berhenti membaling kek itu. Aduh, ia sangat besar. Wah, saya sudah makan terlalu banyak. Adakah kamu okey?